Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasha, wartawan SKKK TV. Pada hari ini, kita menerima kepulangan murid dan guru SK Kuala Ketil daripada Indonesia untuk Tenggerang Open Marching Competition TOMC. Untuk makluman, salah seorang pelajar kita mendapat tempat ketiga dalam kategori Junior Colour Guard Solo 3 Mei yang lepas. Sekolah kami juga berjaya merangkul tempat kedua dalam pertandingan drum battle. Tahniah diucapkan kepada semua peserta. Hanyalah selangkah dari nyata, keazaman membara di jiwa, menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat segala upaya. Engkau terunggu, wajar standing in the eyes of the world. Yang pernah terkulai layu, kembali segar bawah bayanganmu. Setiap manusia ingin berjaya, namun tak semua miliki tuah. Engkau menghampirinya, kesempatan telah pun tiba. Tuan Guru Besar, apakah perasaan Tuan Guru Besar apabila mendapat tahu sekolah kita telah mendapat tempat ketiga dalam Colour Guard dan tempat kedua dalam drum battle? Baik, terima kasih kepada pengacara. Okay. Yang pertama sekali, saya ucapkan syukur kehadiran ilahi, syukur Alhamdulillah kerana sekolah telah mendapat naib Johan untuk drum battle dan tempat ketiga dalam Colour Guard. Dan Guru Besar merasa sangat bangga dengan komitmen dan kekuatan yang ditunjukkan oleh pasukan-pasukan selama 13 orang daripada University Band. Dan tahniah diucapkan kepada semua 13 peserta dan tahniah juga kepada semua guru-guru, jurulatih, serta waris-waris yang memberi sokongan yang hebat pada sekolah. InsyaAllah kita akan teruskan kegemilangan ini dari semasa ke semasa. Baik, terima kasih. Encik Fahmi, apakah perasaan Tuan apabila anak Tuan dapat mewakili Malaysia atau TOMC? Pada mulanya kami sebagai ibu bapa ni tak percayalah terpilih untuk wakil Malaysia, wakil sekolah dan juga wakil Malaysia. Tapi bila dah terpilih dan kita bagi sokongan sepenuhnya, kita bagi sepenuhnya yang terbaik dari segi masa dan juga kewangan, bantu pihak sekolah dan juga anak-anak supaya anak-anak sentiasa positif walaupun penat, dan kita nak hasil yang ulangan yang terbaik, iaitu piala lah, sama ada nombor juara ataupun sebaliknya. Tapi kita target adalah juara. Jadi saya sebagai ayah kepada anak Ahmad Faisal Luqman amat berbangga dengan kejayaan anak saya dan pasukan sekolah dan juga jurulatih dan guru-guru yang banyak memberi kerjasama dan tunjuk ajar semua. Terima kasih. Terima kasih. Apakah perasaan Faisal bila dapat menang Nik Johan? Rapid. Alhamdulillah, saya wakil dari Bombastic Band. Pertama sekali saya mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga terhadap ilahi kerana dapat mengharungi perlawanan ini, juga dinobatkan sebagai naib Johan. Saya juga berasa terharu dan berterima kasih kepada Guru Besar Ustaz Yushaibi, Abang Mukri, Abang Fendi, Abang Amar serta guru-guru yang lain. Terutama Cikgu Siti yang memberi peluang dan kepercayaan kepada kami untuk membawa nama SK Kuala Ketil dan sekaligus nama Malaysia di persada antarabangsa. Abang Mukri, apakah perasaan Abang Mukri setelah mengajar mereka dan mendapat naib Johan? Bismillahirrahmanirrahim. Terutama sekali saya rasa bangga lah
sebab kita dapat bawa balik kemenangan, piala dan juga satu pengalaman yang baru untuk Bombastic Band SK Kuala Ketil. Jadi sebagai seorang jurulatih, saya sangat terharu, bangga dan juga sedikit sedih sebab tak bawa balik trofi Johan. So insyaAllah tahun-tahun mendatang kita cuba ke competition yang lain untuk kita bawa balik satu title Johan peringkat antarabangsa insyaAllah. Terima kasih. Cikgu Siti, apakah persediaan yang telah dilakukan untuk persediaan ke TOMC? Ya, persediaan untuk ke TOMC ni cikgu dah jalani selama 2 bulan sebelum untuk berangkat. Jadi cikgu hampir setiap hari lah latihannya. Dari itu dari segi rohani pun, persediaan rohani pun penting, fizikal pun penting. Jadi alhamdulillah untuk dekat ni semuanya baik, alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Izzat, apakah perasaan Izzat apabila mendapat tempat ketiga dalam Skala Guard Solo Junior? Saya seronok dan dapat top 3 dan banyak kawan di sana. Saya cukup bangga dan saya nak banggakan nama ibu bapa saya dan nama sekolah dan guru-guru. Okey, terima kasih. Tahniah dan terima kasih kepada mereka yang telah menjuarai wakil sekolah dan wakil negara. Sekian, terima kasih.